Sepatutnya kita memang betul-betul nak berhenti, nak makan je kebab saja. Basically sangat cantik. Aku pun sebenarnya memang first time datang Yuzu. Sekarang kita dah sampai di Erzurum. Kita punya perhentian pertama selepas kita keluar daripada Rize, Black Sea region. Kita nak masuk ke region yang lain, region Padang Pasir pula. 4 jam perjalanan. Kita dah sampai depan tu Pekan Erzurum, nampak? Kita nak pergi ke mana nama tempat tu? Shen Yut Jar Kebab. Kita tengok padu tak padu di tengah Pekan Erzurum. Dan kita solat. Lepas tu kita sambung perjalanan kita ke Diyarbakir. Okey, sekarang kita dah sampai di tempat nak makan jar kebab kita di Shen Yut Jar Kebab. Tengok macam padu lah, kedai tepi jalan mat, tersembunyi macam duduk tepi-tepi bengkel lah. Tapi jom, penuh orang sampai keluar. Jom kita masuk. Kita tengok padu tak padu kan. Kita duduk dulu. Jar kebab kita dah sampai. Jar kebab. Oh. Erzurum ni dia memang famous dengan jar kebab. So basically dekat sini hampa mai, hampa duduk dia akan bagi benda ni servis dia orang. Ni roti ada, yogurt, bawang ni semua dia orang bagi free dengan roti dan sebagainya. Cukup masa, bayar duit lah. Tu je. Kenapa jar kebab ni special lah? Yang pertamanya sebab kambing yang diorang pilih untuk disembelih ni kebanyakan dia punya orta lama ataupun purata dia sekitar 6 bulan macam gitulah. Maksudnya kambing muda lah. So basically daging dia sangat lembut. Yang kedua ialah dia dibakar secara melintang. Kalau hampa disambungkan dia ada doner tu dia berdiri tau. Dan yang ketiga ialah dia menggunakan arang kayu tu kan. Memang sedap lah. Ni jom kita try. Tengok sedap tak sedap. Dia sebenarnya sedap ni hampa kena buat tekak Tokyo. Jangan hampa ukur pakai tekak Melayu. Makan dia, kita rasa kosong dulu. Tak mat, dia selit-selit dengan lemak-lemak juga kan. Kita makan roti, buah bawang sikit. Kita tak garam, ni apa ni, pul biber tak mau. Kari biber, okey. Kita tak garam sikit mat. Tak makan tak padu, tak padu. Jadi bawah. Tapi atas meja ni bahaya. Hampa makan habis dia topak, habis topak, mampus. Habis akaun akaun. Jom kita makan dulu. Ini kita nak tunjuk dia punya dapur. Dia suruh kita masuk ambil ni, nak macam mana nak minta. Okey. So ini cara dia. Dia guling macam gini, dia potong dulu. Ni kita buat sikit. Okey, ini kita dah potong. And then dia akan grill macam gini. So bila dia grill macam gitu, lepas tu dia akan serve. So satu tu lebih kurang 55 kilo. Erzurum Sport. Faruk, check. Nasıl? Güzel. Ini lagi sedap weh. Ini memang lemak gila, fresh. Tabur garam sikit kan. Basah gila. Ini tobat lagi lembut pada tadi. Ini tobat lagi lembut. Pati terasa tadi. Tobat lembut ni. Ini fresh man.
Malaysia lah zaman dulu. Kita dah selesai makan dekat Jar Kebab tu. Sekarang ada kawan Yusof Mustafa, dia orang sini. So dia nak bawa kita ke Grand Mosque Castle. So kita tengok malam ni apa kita boleh buat. Sebelum kita meneruskan perjalanan kita tunjuk sikit apa yang ada dekat kawasan sini. Jom sekarang kita pergi solat dulu. Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita sudah selesai solat jemaah di Ulu Jami ataupun Grand Mosque Erzurum. Nama lain dia panggil At-Takabir Jami. Masjid ni dah berusia lebih kurang 800 tahun lebih. Dan masjid ini kalau nanti hampa tengok dia punya seni bina, dia agak lain dengan seni bina yang hampa nampak di Istanbul ataupun di negeri-negeri lain. Disebabkan masjid ini dibina bukanlah di dalam kerajaan Ottoman, tetapi sebelum itu lagi, iaitu pre-Seljuk Ottoman, yang mana diasaskan oleh kerajaan Seljuk. So kerajaan Seljuk ni basically adalah satu kerajaan yang ada di dalam Beylik. Beylik ni salah satu grup yang ada di dalam kerajaan Seljuk yang menguasai kawasan Anatolia ni yang berpusat di Erzurum. Okay, so sekarang kita on the way nak pergi kepada Chieftain Minare, yang mana sekarang ni dia dah jadi muzium. So kalau kita tengok di area kanan saya, yang mana dulu merupakan salah satu sekolah ataupun pusat pengajian Islam lah pada waktu itu di zaman hujung era Seljuk di kawasan sini. So sekarang dia open untuk public sampai ke malam dia buka. Okay, alright. Memang cantik. Kalau hampa tengok pun binaan dia sangat bersih, kawasan dia sangat bersih, lapang dan sangat tersusun lah. Ni semua keliling ni semua kelas-kelas. Ini keliling ni semua kelas. Sebenarnya dalam Turki tak banyak tempat yang dibuka night museum tau. Topkapi Palace pun dia baru start night museum, tapi kebanyakan tempat dia tak ada. So di depan kita ni adalah Erzurum Castle. Itu depan kita. So Erzurum Castle ni basically dia punya base ataupun foundation seawal abad ke-5 lagi. And then selepas itu dia banyak kali bertukar kerajaan lah sehingga dibina semula ataupun ditambah. Last sekali ialah pada zaman Sultan Sulaiman lah. Kita tak boleh masuk, dah tutup. So kita tengoklah sebahagiannya daripada luar. Kita nak try sebab first time jumpa sebenarnya airan susu kambing. So kita try tengok rasa macam mana. On tak on, nak cirit tak cirit. Probiotik. Woi, dia rasa lain macam kan. Ini nak masam tak masam, nak lemak tak lemak, nak masin tak masin. Clear tak clear masuk? Oh, boleh gagah. Ini dia rasa masam-masam sikit kan? Okay, basically kita habis malam ni. So kita just buat macam short trip je ke Erzurum. Sepatutnya kita memang betul-betul nak berhenti, nak makan Jar Kebab saja. Tapi dekat Jar Kebab pun kita dah habis lebih kurang 2 jam. Lepas tu ada rezeki kawan Yusof pula dekat sini, dia datang, dia bawa kita untuk pusing Erzurum. Basically sangat cantik. Aku pun sebenarnya memang first time datang Erzurum. Dan bagi aku sangat cantik dan antara tempat yang hampa kena datang lah. Tempat yang sangat kaya dengan sejarah dan sangat best untuk dilawati lah. Kita sebenarnya kalau ada masa kita nak duduk lagi, kita nak makan lagi makanan sini sebab apa yang lokal cakap memang macam sedap. Tapi kita tak ada masa, kita nak kena pergi juga ke Diyarbakir malam ni sebab kita dah janji dengan orang untuk berjumpa besok di Diyarbakir. So itulah, jom kita nak teruskan perjalanan ke Diyarbakir.